Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Nama saya Nik Muhammad Muzakir bin Nik Muhammad Azhan. Nombor metrik 079943. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan pada bab aqsamud dalalah al-lafziyah. Aqsamud dalalah lafziyah adalah tanda ataupun bukti yang mana tanda tersebut adanya lafaz ataupun adanya suara, adanya bunyi. Dan aqsamud dalalah lafziyah terbahagi kepada tiga, iaitu aqsamud dalalah lafziyah tabi'iyah, yang kedua aqliyah, dan yang ketiga adalah wada'iyah. Tabi'iyah pula adalah bukti yang mana secara tabiat, yang mana sebagai contoh bila seseorang itu menyebutkan aduh, itu sebagai tandanya dia sakit. Manakala aqliyah pula adalah secara akal, bukti yang secara akal. Misalnya di dalam satu bilik itu ada bunyi, maka itu tanda bahawasanya di dalam bilik itu ada orang di dalamnya. Manakala aqsamud dalalah wada'iyah pula adalah istilah tersebut diletakkan oleh manusia, seperti jantina lelaki pada seseorang manusia, yang mana perkara itu diletakkan oleh manusia itu sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.